Tahu awet Makin magic, makin power. pintar. Ada pengalaman? Aman tak nak bayar. Ada? Tak biasa panggung Nak masuk wayang free ni je. biasa benda tu tak ada lah. Cuma macam kalau orang tu nak tengok wayang dulu kan. Dulu ada black market dia panggil. Dulu kita buka je kaunter tu 5 minit habis. Padahal tiket panggung tu dalam 200-300 seat tu. Kan? Kalau sekarang ni mini theater dia tak besar. Jual belakang tu. Ya. Beratus lah tapi boleh habis dalam masa 5 minit. Dengar cerita dulu panggung wayang ada kelas khas reserve. Reserve tak. Itu Itu mesti ada. jual apa belakang lah tiket tu. Ada orang toyol lah tu. Ni Abang Bai tak ada mengenap ke? Reserve biasa ni kalau tengah hari. Bila tengok wayang masa tengah hari reserve. Orang tak ada sunyi dia. Ada 2-3 orang couple je. Habis ada cerita. Ini dia suka benar. Nak tengok cerita tu. Yalah dia. Kata ni dah 3 suku pagi kan. Ada tu. Kita kena sembang 3 suku. Ada benda. Okey, ada. Cuba cerita. Yang tu tak apa. Tak ingat lah. Ke nak simpan kan. Jangan lebih sekarang terbuka aib orang lah. Tengok ni apa. Sampai sekarang couple-couple ada lah wayang buat panggil. Tapi sekarang ada CCTV tu lain. Dulu mana ada CCTV betul tak? Tak ada dalam panggung tak ada. Dulu pada saya yang paling best dia tu masa tengok wayang, kita kan masa tu belajar lagi, mana ada duit. Kita akan beli tiket yang kelas depan tu. Biasa kelas depan tu dia macam tiket ni kan. Kelas depan tu biasa berapa sen? 80 sen kan? 80 sen dulu. Dulu murah lah. Bagi orang yang rabun RM1 Rabun apa? Rabun jauh rabun dekat lalu akan pergi duduk depan. Tapi diorang menipu. Album dalam RM4 setengah ke begitu lah kan. Itu pun revised price lah. Sebab dia dulu ada reserve, first class, second class, third class. Yang depan tu lah. Yang depan. Time saya bawah tu sama je harga dia. Atas lain. Dekat tempat saya dulu dekat Keluang tu ada panggung wayang connection. Connection ada kan. Dia apa, dia KT connection reg kan. Reg Lido ada kan dulu Lido. Ada. Betul lah tu. Tapi yelah Capital. masalah dia mana ada CCTV masa tu kan. Orang nak buat Capital apa ada. dalam tu. Capital ada. Capital. Sebab dulu biasa kalau filem tu dia sampai dalam bentuk reel lah. Maknanya lepas Gelung so. yang akan main filem tu bandar dulu lah. Maknanya JB akan main dulu. Okay, bila dah macam 3 minggu ke dah tak ada orang, kita pun bagi ni, kita akan packing benda tu, kita akan hantar pakai courier lah untuk ke Keluang. Baru lah Keluang tengok dapat benda tu lah. So it takes time lah benda tu. Okey, dari segi pengalaman Abang Bai, apakah movie masa tu memang kalau main lama dan orang akan tengok berulang-ulang masa zaman Abang Bai lah. Cerita-cerita yang bawa office lah, yang Abang Bai ingat lah, yang main sampai sebulan. Kalau time saya tak ada. Dia dalam sebulan pun
payah jugalah kan. Tapi kalau masa saya budak-budak dulu ada. Kalau cerita Bobby contohnya. Kan Bobby Berapa kali berehat. Kejap aja. dia main dekat Melaka katakan 3 bulan ke macam tu lah, lama dia main. Bila kita tengok balik, sebenarnya orang yang sama je tengok. Dia sebab dia macam berlawan-lawan. You dah tengok cerita Bobby berapa kali? Saya tengok 9 kali. Saya dah tengok dah 20 kali. Ada yang 20 kali tengok. Tak, cerita Hindi tu dulu jadi sensation lah dalam masyarakat kita. Termasuk filem Tamil juga. Tapi generasi sekarang dah tak layan lah filem-filem Hindi dengan Tamil tu. Tak layan sangat. Generasi kita yang dah tua ni sedarlah diri bang. Jangan salah ni yo. Kelang penuh yo. Sampai terputus je, blackout sekejap dah siap bakul panggung. Tahun bila tu bang? Tahun bila? Kita cakap konteks sekarang tak hype dah. Padahal ni tak boleh buat kan yo. Pasal filem India pun sekarang kalau kita tengok kat Netflix apa tu, mana ada nyanyi dah. Yalah. Dah tak ada nyanyi guling-guling dah, tak ada dah. Filem dia pun dah macam filem-filem barat dah. Macam filem ini kita lah. Tapi yang mengekalkan dia punya ni bunyi je. Bunyi dia kalau tumbuk orang confirm zoom dia. Ni you tak payah cerita Tamil. Saya pernah nonton tapi saya tak berapa minat. Cerita apa? Filem Tamil yang sebut tu banyak tu. Saya nak tegur salah satu generasi saya lain pula. Tapi yo kalau Rajinikan begini yo begini. Kalau nak tahu cerita tu, cerita India ni sebenarnya very big lah sebenarnya kan. Kalau kita tengok kalau ikut ada gambar-gambar dulu dekat panggung tu, kita takkan tengok artis India tu, contohnya Rajinikan. Nama dia akan tertulis Rajinikan, tak ada melalui muka dengan gambar saja orang dah tahu siapa dia. Dia tak payah tulis Kamal Hassan. Ya, Kamal Hassan, Rajinikan. Pasal hero apa? Kamal Hassan, Rajinikan. Lagi siapa hero Tamil lagi? Ni dia kalau zaman dulu Shashi Kapoor. Shashi Kapoor. Filem movie lah biasa. Itu dia jadi hero, umur dia pun 50 pun masih lagi hero lagi. Tapi masa saya belajar di universiti dulu, memang filem Hindi dan Tamil tu jadi hype juga lah. Pasal saya tengok kawan-kawan saya, dia kenal dalam pelakon tu, tapi bukan Rajinikan punya generation, bukan Kamal Hassan punya generation. Masa saya belajar tu dah zaman Vijay, zaman Prasan, lepas tu ini dah bau-bau heroin Simran, heroin pula kalau Tamil lah Simran, lepas tu apa ni Devayani, Salman Hindustan jadi cara berdandan heroin ni hero pun dah lain lah masa tu. Kalau yang baru lagi pula moden. Dah tak nampak macam muka Tamil dah heroin. Dah macam muka Eropah pun ada. Tapi dalam cerita Tamil lah biasa yang wajib ada apa? Kalau nak tahu. Wajib bunga. Dia sebenarnya cerita Tamil ada satu macam kalau kita tengok dia ada typical sikit. Mula-mula hero yang keluar. Kalau hero keluar dulu, dia selalu dulu dia bergaduh dulu. Lepas tu nanti heroin keluar kemudian. Heroin tu keluar dah berapa suku filem tu. Kalau heroin tu keluar, dia punya muzik. Lepas tu dah bunga-bunga berguguran. Lepas tu heroin tu kalau tunjuk muka dia mesti gambar slow motion mesti. Kan? Itu filem dia. Rambut tu mesti heroin nak keluar tu mesti ada ni. Lepas tu
orang selalu ingat adalah action gaduh. Gaduh tu lah. Tumbuk sekali ya. Pengantin. Tapi signature Rajinikan. Ya, yalah. Rokok dia. Ada satu filem lama saya tak ingat. Tuan-tuan dan puan ingat saya kan? Kalau ada boleh kongsi. Dia Rajinikan ada. Dia tengok mancing. Dia tengok kan. Cik pun takutnya. Jangan aku tak lagi kena ban nanti. Ada itu dah. Pasal kami masa belajar universiti dulu, kami belajar bidang art. Kami pun belajar ada satu subjek dia panggil visual communication. Komunikasi visual tu kita akan buat kajian tentang everything related dengan visual communication. Include filem. Movie, filem, pementasan. Ini dari segi ilmiah lah. Ilmiah lah. Kita ambil, kita buat assignment pasal filem Tamil. Di mana filem Tamil dengan Hindi ni, ingredients dalam filem tu jadikan dia begitu kerana mereka ni mengikut resepi yang buat filem tu mestilah ikut drama sastra. Bukan drama sutra. Bukan Kama Sutra. Itu lain lah. Macam biasa ni. Yang biasa. Drama sastra ni maksudnya lah seni-seni berkaitan dengan penyampaian cerita drama. Jadi dia mesti ada beauty, heroic. Heroic tu yang hero tu dia exaggerate lebih. Dia exaggerate lebih. Tumbuk sekali melayang. Itu yang menarik. Tumbuk sekali boleh melayang. Betul, mesti ada fokus. Mata, kalau nak bergaduh hero, mata. Muka mesti ganas. Dia tengok ke standard zaman. Zaman tu hero Tamil atau hero filem Hindi ke Telugu misai mesti misai dia tebal. Tapi ada berbulu. Tapi dalam filem Tamil bisa di Joker. Joker dia mesti keluar mesti ada punya. Dia ada BT tu yang heroin dia lah. Yang tadi keluar. Lepas tu ada heroic hero tu. Lepas tu dia mesti ada komedi. Komedi. Lepas tu mesti ada family. Dia ada berapa part ni dia mesti kena ikut. Ada family. Lepas tu dia ada part-part menggairahkan. Lasti. Tapi filem-filem Tamil yang Hindi ni Biar tu saya tahu. dia pandai. Bila hero dengan heroin Dia tu punya plot di situ dah dekat macam nak bercium, tiba-tiba scene tukar. Scene tukar, dia menyanyi lah hujan. Betul tak? Tapi dia menukar baju saya biasa kira. Dalam satu scene menyanyi, dia akan bertukar baju dia. Macam kejap tadi dekat gunung, kejap itu mesti ada last. Bila hero-heroin tu dah syok, dah dekat macam nak cium, tiba sim tukar. Dia menyanyi lah hujan. Basah-basah. Itu faham-faham sendiri lah. Apa dipanggil erotic scene. Erotik. Dia faham-faham sendiri lah benda tu. Ayo basah hujan, bercik ayo. Basah, faham-faham. Dia guna simbolik. Bila-bila dulu. Jadi lepas tu dapat sambutan kalangan orang Asia. Pasal dia masih mengekalkan ciri-ciri itu. Cerita dia yang kebiasaannya kan, contohnya kita boleh tahu tapi macam mana pun kita nak tengok je. Contohnya dia ada mula-mula cerita Hindi atau Tamil ni, dia adik-beradik. Abang ada adik kan. Lepas tu tiba-tiba ada kampung terbakar. Lepas tu adik dia terpisah dengan betul. abang dia. Contohnya kan. Kemudian dah besar,
seorang jadi inspektor polis. Orang jadi gangster. Seorang jadi gangster. Tak, awal-awal filem tu dia dah tangkap emosi penonton. Adik-beradik pisah perkara yang bukan, yang semua bagi orang tragis lah. Jadi bila pisah tu orang dah dia dah hook dah, pasang hook kita yang menonton ni untuk kita tengok sampai habis sampai jadi. Selalu gitulah. Tapi yo dalam cerita Tamil jangan bagi hero mati yo. Tak boleh. Bako yang Bakar. Bako pengoyak. Bakar dengan manager panggung kali. Manager kena cakap. Dulu Sekarang ada juga. sangat lah. Tapi kurang lah. Jangan yo. Dia anti climax lah kalau hero mati dia dah tak boleh kan. Pasal itu heroik mesti dia hero mesti bertahan. Pasal hero mati ni sebenarnya tradition filem-filem barat. Tapi konsep tu kadang-kadang dia cuba paparkan dalam bentuk, contohnya hero dengan kepala gangster, ketua gangster bergaduh di atas bumbung bangunan. Lepas tu hero kena tumbuk dan jatuh dan tangan dia sempat pegang pada penghujung bangunan tu. Lepas tu ketua gangster pun pijak tangan dia bagi nak ni. Bagi scene Tetapi dia boleh dengan jari dia boleh gunakan tangkap kaki ketua gangster. Gangster dia tu. Dan hero pula terselamat kan. Itu bangunan Mati. Habis hero mesti mati ni kali ni mesti mati. Mesti mati. Tidak jadi macam Abang baik dia tadi dia orang bergaduh kat bumbung bangunan kan. Saya terbayang lain pula. Sebenarnya filem dari India kalau dia dengan bergaduh kan antara kereta api. kereta api mesti ada yo. Kereta api mesti ada. Tu Dulu kereta api mesti ada. Jangan lupa. Tapi yo masa dia gaduh tu, bayangkanlah dinding dia keras tu dia tumbuk dinding boleh pecah tu. Exaggerate. Yang benda tu yang buat orang suka tengok. Dia akan kenang. Macam Rajinikanth tu dia aksi dia bertarung apa kan dengan style dia, itu yang buat orang kenal dia. Dia ada panggil apa, dia panggil X factor dia lah. X factor dia, trademark dia. Tapi dia pernah tanya diri sendiri. Kita tengok cerita Hindustan ni 3 jam kan, dia Tamil 3 jam panjang. Tapi bila orang Melayu tu keluar daripada panggung, dia balik rumah dia, balik kampung ni, dia boleh cerita dia tu dia mula Dia boleh cerita. Betul. Macam dia faham ini. Padahal dia pun tak faham. Dia pun tak faham. Tapi sebenarnya cerita Tamil ni kalau kita tengok, kita macam duduk di alam dia. Mana lupakan dunia yang sebenarnya tu, dia lupa. Mana dia ni macam hero. Kalau kita tengok, kita kalau perempuan dia akan jadi heroine lah. Dia akan fikir dia cantik apa semua. Sedangkan muka macam rumah kan. Sama dia ada. Tadi heroin tu beauty. Lepas tu dia dalam filem India ni, dia ikut drama sastra mesti ada keindahan. Keindahan tu beauty, satu perempuan, satu lagi alam. Lepas tu dia tengok dia pakai sari bertukar-tukar, mesti berguling-guling kat taman bunga. Itu keindahan lah tu. Batu hujan basah kan. Pemandangan Bukit Bukau. Itu semua angan-angan kita lah. Itu angan-angan. Sebenarnya bukan angan-angan sangat sebenarnya. Sebenarnya society India dia masa dulu tak ada entertainment. Dia duduk susah, duduk kampung, duduk mas singgah. Apa punca entertainment ataupun hiburan dia? Ada escapism dia lah tu. Escapism dia tengok wayang lah. Wayang pun murah. So itulah dia nak lepaskan dia punya tension ke apa. So orang kampung kan.
So kalau tanpa wayang gambar ni, dia akan jadi satu kehidupan yang tengah boring lah. ya. Tak colourful lah. Dia salah satu benda yang akan menceria. Dalam dunia wayang dalam antarabangsa pula, dia lah filem India ni masih mengekalkan menari, menyanyi, musical dalam filem dia sampailah, cuma sekarang ni dah mula dia tinggalkan benda tu dah. Mungkin kelompok khalayak baru dah mula berbeza cara budaya menonton. Padahalnya budaya menyanyi ni, musical, bukan filem India. Dulu filem orang putih, filem Cina, filem Melayu semua ada nyanyi. Musical ada. Macam Gone with the Wind. Ada banyak nyanyi. Itu panjang cerita tu. Berapa kali rehat orang tengok wayang. 3 kali 4 kali rehat. Berapa jam filem? 4 jam 5 jam. 6 jam kan. Itu antara yang panjang lah. Gone with the Wind. Panjang juga. Macam mana sekarang tengok filem-filem sekarang 1 jam setengah. Tender lah. Tapi ada lama yo. Ada lama. Ada. Itu cerita Lord of the Ring tu. Hobbit tu. Ada filem lama tapi jarang lah. Kebanyakan filem-filem tu tengok kesesuaian. Macam Avatar tu lama 2 jam lebih. Pasal dia lebih bersifat epik. Kalau filem-filem yang biasa ni banyak 1 jam setengah. Dia ada imagination. Mana cerita dia panjang. Ada banyak benda nak cerita. Dari segi ilmiahnya filem-filem Moral apa? Moral apa? dari segi ilmiah atau dari segi moral, filem-filem ni apa yang kita nak? Itu subjektif. Moral ni subjektif. Pasal kalau ikut moral masyarakat kita, filem orang putih tu bercium-cium, memang tak ikut moral kita lah. Bercium-cium, pakai bikini, tapi kita tengok kat dulu. Itu dah langgar kita punya moral. Moral ni sebab tu orang Melayu kita lebih tertarik filem Hindi, filem Hindustan, filem Hindi dengan filem Tamil. Pasal moral dia masa tu masih lagi akan sama dengan masyarakat kita. Tengok filem Hindi dengan filem Tamil. Mak bapak tu macam dewa. Hormat mak bapak. Hormat mak bapak. Saya nampak benda ni lebih pada moral of the story. Kejahatan tidak akan menang di akhir. Dia akan kalah juga. Dia akan kalah juga. Macam mana gangster, macam mana ni kan. Tapi hero akan terbukti kebenaran. Tapi Abang Bai, kalau hero mati Abang Bai, dia mesti akan reincarnation balik. Macam tu. Dia tak akan boleh mati kalau tidak. Satu lagi yang menyeronokkan, kita tengok filem dari India ni, dia lebih demokratik sebenarnya. Pasal tengoklah filem dia, tunjuk hero tu mesti jatuh cinta pada seorang perempuan ni. Perempuan ni anak menteri mesti jahat. Pasal mesti jahat. Menteri mesti geng gangster. Tak, menteri jahat tu. Menteri mana tu? Kita dah tahu lah politik sana. Jangan yo. Sebab kalau benda begitu, bawa lah wayang kita. Sebenarnya ada je produser filem kita, pengkarya filem nak bawa benda-benda gitu. Tapi very sensitif kat sini. Jadi ada yang filem-filem tu, kadang ada filem kita yang buat sentuh benda-benda gitu, terpaksa dia tayang kat luar. Kalau kita tengok kan, kebanyakan artis India ni akan jadi ahli politik kan. Contohnya macam Rajinikanth, NDR ni
Vijay Amitabh Bachchan. terbaru Vijay terbaru. Sebabnya dia dah create followers sebelum berlakon. Macam kita tak create follower, janji kita lebih kepada berkarya kan. Tak, itu tak limited pada India saja. Sebenarnya macam US pun macam dulu Ronald Reagan dia dulu actor dia kan dulu tapi jadi California Governor Anak susah naik je. Trump tu pelakon enggak? Oh iya ke? Trump ada buat filem enggak? Filem apa? Trump tu ada banyak appear dalam filem, dalam sitcom TV. Trump dalam wrestling pun ada. Oh iya ke? Trump tu entertainer lah tu. Sekarang dia jadi Joker. The Big Joker Ngarut tu. So, semoga pihak US tak adalah ban kita. Saya marah. Maaf. Tak, sekarang ni Trump ni jadi cerita yang dah tak ada masalah dalam media sosial pasal orang rakyat dia pun tak suka dia. Dia peduli apa kan? Dia pegang kuasa. Tak apa lah kan. Okey, kita balik. Balik. Rewind balik. Cerita pasal Abang Bai ni Pastinya tajuk kita bukan tajuk kita paling sesuai podcast ni hari ni ialah bukan pengalaman seram, lebih kepada daripada wayang dan filem. Bukan apa dia cerita je nama boleh balikkan suku. Betul lah memang pun. Memang asalnya kita nak cerita pasal seram, tapi seram ni tak jadi seram sangat. Kita masuk cerita yang lah kita. Dan ciri-ciri filem Tamil yang Hindi tu pun kalau tengok filem-filem Melayu lama. okey. Zaman Nordin Ahmad, Peramli, zaman Ormaino kan dia nyanyi. Filem dia pun lebih kurang sama, mesti hormat mak bapak. Tak macam filem barat bapak dulu marah. Jadi filem Asia Dia panggil mak dia ayu-ayu dia ni kan. budaya Asia. Jadi tu sekarang pun filem-filem klasik Melayu tu pun saya bagi anak-anak saya tonton, dia orang suka. Dia suka, budak-budak suka tengok. Dia ada moral lah. Dia ada moral, dia ada fantasi, nyanyi-nyanyi, dia ada kelakor dia ada ni. Pasal filem, sebab tu filem klasik kalau dia tayang sampai sekarang ramai orang menonton. Masih boleh Budak-budak pun menonton. Dia suka tengok. Dia tak macam bila filem tu makin lama makin moden, makin lama makin nak realistik. Sampai filem nampak real. Di situ dah mula satu pada pandangan orang filem, filem ni makin real, makin realistik. Tapi satu sudut pula dia membunuh pengalaman happy, shock, rasa terbuai dengan menonton filem tu. Bila terlampau sangat realistik. Menghibur tu. Aspek hiburan dah tak ada. Orang akan stres menonton. Pasal pergilah tendang macam mana pun, bila filem tu dia tetap dalam sektor entertainment, hiburan. Jadi banyak filem-filem sekarang ni dah mula aspek hiburan dah dibuang. Dia jadi makin serius. Maka orang tak happy. Yalah, lagi pula nak fikir tonton dia banyak plot twist. Saya nampak sekarang ni kita macam ni, lepas tu dia punya tu plot twist. Kita masih ingat kalau kita tertidur dalam wayang. Fikir masalah dia. Orang sekarang ni dengan sibuk kerja, dengan stres macam-macam. Aku pergi wayang pun nak tengok benda yang boleh mengembirakan hati aku. Tengok benda heavy, belik-belik ni dia pun stres. Sebab itu filem-filem yang berat, ada contoh filem-filem yang heavy ni korang dapat sambutan. Tengok Hantu Kak Limah. Semua orang suka. Pasal apa? Dia datang, aku ni dah stres, bos aku marah, cuti tak dapat. Tiba dapat cuti ni, aku nak tengok anak bini aku tengok Hantu Kak Limah.
Inilah benar. Nice and easy. Kita bakar je. Kita bakar. Dan sekarang pula Okey. filem-filem tempatan kita yang animasi tu orang suka tengok. Betul. Boy. Yo boleh ingat filem. Yo, kenapa filem animasi tu bawa api? Sebabnya bila anak nak tengok dengan mak-mak je, dengan mak bapak, dia bawa carry sekali dengan 3 orang. Yang uniknya mak bapak pun layan. Pasal filem animasi tu ada ciri-ciri menghiburkan. Macam saya lah sebagai pelukis, saya cakap lah melukis ni nak buat lukisan berat apa, tendang terajang macam mana pun lukisan tu tetap bersifat hiasan. Dia mesti letak kat dinding, mestilah lukisan yang orang menyenangkan tengok. Kalau lukisan gambar toyol, gambar hantu, mata terjurai, siapa nak tengok? Lari orang. Macam itu hari lah kita describe tentang lukisan hantu tu kan. Betul je kan? Kan? Bila kita beli lukisan hantu tu letak tu kita pandang. Apa jadi? Betul tak? Sebenarnya lukisan hantu tu ada juga. Lukisan hantu tu kebanyakan, sebab tu lukisan gambar seram-seram ni orang guna untuk ilustrasi, buat buku, buat komik itu je. Buat kulit album apa semua. Tak ada lah orang nak letak dinding. Letak dinding gambar penanggil. Siapa nak datang? Lari orang. Kita bagi ni Abang Baik kita sembang. Kenapa? Yang itulah pasal sinema. Kalau sinema ni The sinema lah. sekarang ni betul lah, dia jadi stres. Contohnya macam cerita John Wick. Kita tengok cerita John Wick tu, kita pula jadi stres lah. Sebab kita tengah tengok dia menyelesaikan masalah. Masalah dia lah. Bini dia mati, lepas tu ada orang datang nak beli kereta dia, lepas tu dia tak nak jual. Malam tu dia pergi bakar rumah dia, pergi apa semua, ambil kereta dia apa semua kan? Ingat penonton setia ingat tu. Mana kita jadi involve dalam karakter John Wick ni kan. Jadi tak ada hiburan kat situ, elemen hiburan tak berapa ni lah. Lebih pada dia bunuh berapa ramai orang, dia tembak sana tembak sini, skill dia apa. Jadi kita jadi macam alamak, kita pula nak fikir masalah. Itu punya masalah. John Wick ni boleh hidup tu, boleh mati, kena tembak mati ke. Pula tu cerita yang tergantung. Dia tergantung. Lepas ni apa jadi ni? Mana itu biasalah berguna untuk producer ni kan. Yelah, dia nak jadi John Wick 2 kan. Dia nak jadi series, dia nak jadi, dia mesti bersambung. Sebab tu wayang Amerika, orang putih pun yang Amerika tu tengok yang laku, banyak penonton tengok. Filem Avengers, Spider-Man, filem Star Wars, filem-filem tu masih banyak lagi unsur-unsur hiburan. Sampai tahap dah tua pun duk main toy kan. Beli dia punya kolektor. Allah dia satu bilik. Kalau dia peminat Star Wars dia sampai umur 50, cucu pun tengok. Tapi kalau mereka tengok filem Star Wars tu yang berperang sana berperang sini, satu galaksi perang filem dia tu. Semua kalau tengok pusing-pusing angkara semua keluarga Skywalker punya angkara. Demo gaduh pun nak beranak, apa semua orang yang beza. Betul ni. awak gaduh anak mana ni pakai satu galaksi je. Satu galaksi perang. Satu galaksi, satu bintang lah. Anak-anak demo Skywalker tu gaduh. Orang kata cakrawala pun. Gila cerita kan. Okey. Bersambung-sambung kan sampai ni kan. Masing-masing lagi orang pandang. Sekarang ni rasanya dah producer dah ketandusan idea lah
Jadi publish balik cerita-cerita memang lama. macam tu lah. Pasal banyak wayang-wayang kita tengok yang boleh jual. Sebab tu dia orang buat balik cerita tu. Predator, Terminator. Yang itu boleh jual. Kan? Lama dia ada signature dia, dia ada dia punya toys dia punya macam-macam Dia punya berubah je karakter. macam-macam. Itulah. Jadi kita nak tanya Abang Bai, ada filem kegemaran Abang Bai? Filem Melayu Malaysia? Kalau Malaysia yang suka? Malaysia Mami Jarum? nak ni lah. Nana Tanjung? Masa zaman saya ni Badul adalah hero. Hero lah antara pelawak, tapi dia hero. Saya suka Si Jantung Hati. Ada dia Facha Sanda berlakon tu. Lawa Facha Sanda tu. Masa tu Memang lawa sungguh. Kalau sekarang pun dia standard lawa tu. Facha Sanda tu kalau standard sekarang dia keluar pun memang standard lawa, tapi malangnya dia tak berlakon banyak filem. Filem Badul dia berlakon. Lepas tu muka dia pula dia jenis jarang senyum. Muka siapa? Muka Badul ke muka Muka Badul senyum saja. Tak, Facha Sanda tu. Facha Sanda kan jadi heroin kan. Filem Badul ni kita tahu heroin mari-mari. Maaf Abang Badul. Tapi betul kan? Antara heroin yang saya tertarik tu Facha Sanda tu. Dia kalau standard sekarang pun memang perempuan cantik tu. Dia pun badan tinggi, model kan. Dia pun model kan. Yok pasal saya rasa Yok pasal minat geng-geng mama. Geng Mami Jarum Mami Jarum lain. Itu masing-masing ada taste masing-masing. Itu honestly lah, orang lain tengok lah. Saya tak boleh habiskan filem tu. Saya tak boleh habis tengok filem-filem tu. Lagi filem-filem gangster, filem rempit, saya tak boleh habis filem. Mesti tengok sekejap dah, tak larat tengok. Bagilah abang baik kita bercerita pasal apa yang filem. janganlah Filem Badul ni. filem Badul yang paling mengusik jiwa lah, yang teringat Panglima Badul. Tak, sebab saya dulu pernah jadi assistant manager Coliseum lah dulu. Dia kadang-kadang ada lah malam-malam weekend ni dia akan datang. Buat filem tu dia pun dia produce lah. apa yang Masa dia scope production ke macam tu lah. One of dia punya Sabah Film Production. Sabah Film.